Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid saya. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran semalam. Kita masih lagi dengan tips dan kaedah untuk mudah menjawab Sains USA. Dan perbincangan kita masih lagi dalam topik untuk menyelesaikan soalan bahagian C nombor 1. Semalam kita telah bincang tentang bagaimana untuk menyelesaikan dan mencari pemboleh ubah. Hari ini kita akan teruskan dengan mentafsir data dan seterusnya meramal dan menginference. Tips untuk menyelesaikan masalah mentafsir data daripada jadual dan graf. Yang pertama, baca soalan dan perhatikan jadual atau graf. Itu tips yang pertama. Yang kedua, iaitu kita kena gariskan kehendak soalan, sama ada corak ataupun pola. Dan yang ketiga, baca data daripada jadual atau graf. Kebiasaannya ialah kita perhatikan pemboleh ubah yang bergerak balas. Jika perlu, anda kena buat sedikit pengiraan. Soalan mentafsir data daripada jadual ini kebiasaannya 1 markah. Namun, 1 markah ini adalah sangat penting untuk kita memperolehi markah penuh. Ini adalah contoh soalan yang menguji kita kemahiran mentafsir data daripada jadual ataupun graf. Okey, jadual di bawah menunjukkan satu pemerhatian seorang tentang seorang petani. Bilangan ulat beluncas dan bilangan daun. Soalannya, nyatakan corak bilangan daun yang dimakan oleh ulat beluncas. Okey, kita kena kenal pasti terlebih dahulu kehendak soalan tersebut. Okey, corak. Ingat, corak ataupun pola. Bila ada soalan seperti ini, walaupun dia 1 markah, tapi kita mesti perolehi 1 markah tersebut. Kerana jawapan anda hanya kena pilih sama ada berkurang ataupun bertambah sahaja. Lihat pada jadual. Okey, kita lihat dia kata corak bilangan daun. Bilangan daun, okey, 10 ekor ulat beluncas, 40 bilangan daun, 14 ulat beluncas, 36. Kemudian menurun lagi ataupun berkurang lagi jadi 31. Kemudian menurun lagi 25. Kemudian menurun lagi jadi 18. Kemudian menurun lagi jadi 10. Dan apabila bilangan ulat beluncas 34, maka bilangan daun tinggal 1. Jadi jawapannya kalau seperti ini ialah berkurang. Ingat, 1 markah ini mesti betul. Soalan yang kedua. Mari kita lihat soalan di sebelah ini. Okey, kita fahami soalan dan nyatakan pola suhu air yang dikumpul dalam penyiasatan ini. Sekiranya pola ataupun corak, maka jawapan kita kena pilih bertambah ataupun berkurang. Namun, anda kena lihat dan tafsir data terlebih dahulu. Okey, nyatakan pola suhu air. Suhu air. Gariskan pola suhu air. Itu adalah kata kunci dan itu adalah kehendak soalan ini. Okey, mari kita lihat masa 5 minit suhu air 40 darjah Celsius. Masa 10 minit suhu air 60 darjah Celsius. Masa 15 minit suhu air 80 darjah Celsius. Jadi, daripada jawapan ini, pilih sama ada bertambah ataupun berkurang.
maka jawapannya ialah bertambah. Soalan seterusnya. Seorang penyelidik telah menjalankan penyiasatan tentang populasi gajah di sebuah hutan. Hasil keputusan seperti graf di bawah. Okey, kita fahami soalan ini. Nyatakan corak bilangan populasi gajah di hutan di atas. Okey, kehendak soalannya kita gariskan corak bilangan populasi gajah. Ingat, corak ataupun pola dia adalah sama. Dan kita punya jawapan kena pilih sama ada bertambah ataupun berkurang. Kena tafsir data dahulu. Okey, pada tahun 2000 bilangan gajah ada 80, ada 60. Pada tahun 2005 bilangan gajah ada 40. Pada tahun 2010 bilangan gajah ada 30 dan 2015 bilangan gajah ada 20. Okey, daripada corak yang kita tafsir di atas, maka kita dapat tahu jawapannya ialah berkurang. Semoga sedikit perkongsian kali ini sangat memberikan erti kepada anda. Tips ini ringkas tapi anda boleh dapat markah penuh. Terima kasih kerana anda telah menonton sampai habis. Okey, jumpa lagi besok. Bye.